Assalamualaikum, selamat pagi geng. Sekarang ni kita nak makan nasi di Taman SPP dah. Taman Warisan SPP. Kedai dia belakang ni. Saya awak nampak kedai dia belakang dekat dengan Petron SPP dah. Sebab apa kita suka makan sini? Sebab dia mogok. Rego memang pengarah kita mikir patut masuk akal pun dok dengan keadaan Ella ni. Okay, kita tengok kedai dia lah ke mana. Dah lokasi kedai dia dekat depan Petron. Ni kedai dia. Kalau saya awak dari Black Bear, dari Kola, kedai dia alik kanan. Kalau Kobo dari Berangin, kedai dia alik kiri dah. Okay, kita masuk tengok laut ke apa ada. Kita suka sini gulai ikan darat dia. Ikan keli dengan ikan ruai. Oh, memang padu lah. Okay, ni nasi kita. Siapa dah? Ni saya awak nampak gini dak. Ni tahu tak berapa ya? 5 ya aja sekali ni. 2 ketul ikan keli. 5 ya. Sebab tu kita kejut. Oh, sini dah. Memang itu kita belau 5 ya. Dak, air banyak. Air banyak. Lepas tu ikan keli 2 ketul. Semua kita beli masa tu sebelah ya laut sajalah. Kita beli lain 2 ketul kecil-kecil lah. Dia kira 3 ya sekatu kecil-kecil. Memang regol ni. Tapi sini rego jual murah lagi. Tu kata. Kalau saya awak nak mari, kena terah. Dia punya lauk dia ni gula apa ni? Gula ikan darat ni memang padu. Ikan keli ni. Dia ada apa ni panggil? Daun kesum ni. Kalau panggil gula apa gini? Dia nak gula kuning, lepas tu nak masak-masak sikit. Memang jadi nak ayat tak boleh dah. Alhamdulillah dia yang kita makan habis dah. Tengok kepala. Kita tak makan mana kepala kalau gini bagi gini. Kita minat makan isi lah kepala dia. Kita tak minat kokak-kokak sampai habis kecuali ikan garing, ikan goreng dak. Inilah tengok 5 ya. Kita tengok apa ni. Tadi kita ada nasi belau. Kasih air gula lah, campur air goreng sepuku. Ni hak kita ni 2 ketul. Gulai ikan keli. Kita tengok berapa ya. Apa ni? Ikan rendang ke apa ni? Ikan keli. Ikan keli ada ni. Dah ni 5 ya tu. 10 ya setengah. Dah lagi ni buat tu ni kok. Tak lagi. Ya, asalnya je dah. Tak apa. Tak apa lah, mudah-mudah. Apa saya awak dengar tu? Semua saat ni nasi kita ajak saat ni kita makan nasi. Ikan keli 2 ketul. Lepas tu apa ni? Air gula dengan air goreng. Semua sebelah ya. 10 ya setengah. Tu kata nasi ikan keli kita 5 ya. Ni 5 ya setengah. 2 ketul air. Kalau lain 2 ketul air, dia cah sampai 8 ya. Sebab 2 ketul air. Allahu Rabbi. Jadi kalau saya awak nak mari boleh drama lagi dah. Okay, jadi setakat ni saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.